Assalamualaikum, selamat petang. Bersama saya lagi. Hari ini kita ada view satu rumah berada di Nusa Central yang berada dekat dengan CSI. Just ambil masa 5 minit saja dengan stesen CSI. Rumah ini dengan harga 1.4 juta. Ada 6 bilik, 6 bilik air. Jom kita view ke dalam. Okey, ini sekarang kita berada di luar, di bahagian tepi yang mana owner dah renovate. Kapet dah siap. Tu, kat sini ada dinding. Yang mana dia buat kitchen. Nanti tak apa, kita akan tengok masa kat dalam. Okey, jom kita ke dalam pula. Okey, ni sekarang kita berada di dalam. Ini adalah ruang tamu dia. Luas, besar. Saya lupa nak beritahu. Rumah ni dijual sekali dengan barang, dengan perabot. Semua ni yang anda lihat ni. Jom kita pergi ke dapur. Okey, ini bahagian dapur. Nampak ni selina sebelah kiri? Itu tadi yang tempat yang saya cakap. Dia dah buat extend. Jom kita ke bahagian dapur pula. Dapur rumah ni dah siap dengan tabletop yang sungguh cantik. Mozaik. Tombol. Ini tempat masak untuk inilah yang basah. So kat bahagian sini kita pergi tempat basuh baju. Ni ada mesin basuh. Bukan setakat mesin basuh basah, tempat pengering pun ada. Ini pun ada tempat ni, sinki untuk basuh tangan. Ini tempat bilik maid, pembantu rumah. Jom kita ke depan. Okey, sekarang kita berada di bahagian depan, dekat dry kitchen. Kat sini kalau yang jenis penggemar kopi, coffee lover, yang suka buat kopi sendiri, ada mesin, boleh jadikan sini sebagai tempat bar. Besar, luas. Sekarang kita view bilik pula yang dekat atas. Okey, sekarang kita berada di tingkat 1. Okey, dekat tingkat 1 ni ada 3 bilik dan 3 bilik air. Dan bermakna setiap bilik ada bilik air. So kita pergi ke master bedroom dulu. Ni master bedroom, luas, besar. Bukan setakat queen saja, king pun boleh masuk. Ini kalau anda beli rumah ni, include sekali lah dengan katil apa semua, dengan wardrobe. So kita pergi ke bilik nombor 2. Ni bilik nombor 2, bilik anak dia. Besar, luas. Ni ada toy-toy dorang lah. So kat sini pun katil pun boleh masukkan queen. Dah siap ada wardrobe sekali. Tandas sendiri. Kita pergi ke bilik nombor 3. Ini bilik nombor 3, bilik princess. Tengok katil, bilik ni betapa besar dia. Queen pun boleh muat. Nanti boleh letak wardrobe kat sini. Sebab ni budak kan, pakai wardrobe kecil. Bilik air pun sendiri. Jom kita pergi ke bilik atas. Okey, ni tingkat kedua. Okey, rumah ni ada 1, 2 dan 3. Tingkat ketiga lah. Dekat tingkat ketiga ni ada 2 bilik. Satu bilik tu office, owner buat sebagai office. Ini pula bilik ni owner buat sebagai tempat surau ataupun tempat rehat lah. Jadi bilik ini ada balkoni. Jom kita pergi ke balkoni. Besar, luas. Bilik ni pun ada tandas. So maksudnya dekat office tak ada tandas. Sebab apa? Dekat bawah, dekat living room ada satu tandas. Guest punya tandas lah. Jom kita lepak bawah. Okey, macam mana? Dah tengoklah rumah ni? Kalau berminat, boleh roger. Kalau nak tahu maklumat lanjut, ada link kat bawah. Boleh call. Boleh WhatsApp. Betul WhatsApp lah lagi. Saya akan send detail apa semua. Kalau apa-apa, info. Assalamualaikum.